Buat angin. Kenapa awak buat semua ni? Saja je. Nak angin baru. Makan kat hotel kan senang. Papa buat semua ni untuk kakak. Tak ada sebenarnya. Dah biasa sangatlah dalam restoran kan, dalam hotel. Kita kat luar pula. Boleh rasa angin ni. Kan? Saya sebenarnya dah lama tak tengok dia happy macam ni. Lama dah. Awak tu yang sepatutnya kena happy dulu. Barulah Sarah tu dapat rasa positive vibe dia kan? Terima kasih ya Luna. Sebab awak saya berubah. Semua orang mesti akan rasa kehilangan. Saya pun pernah rasa kehilangan. Oh ya? Habis tu, kehilangan tu dah diisi belum dengan orang lain? Sarah. Kasihku berjanji selalu menemani saat kau bersedih, saat kau menangis. So, terima kasihlah dinner tadi. Macam tak suka? Tak adalah suka, cuma terkejut sikit. Papa, boleh tak hari ni kita tidur dengan kakak? Kita tidur dengan kakak? Mana boleh sayang, Papa kan lelaki. Kalau Papa tidur... Tak apa. Sarah tidur dengan kakak biar Papa tidur sendiri mandi. Boleh? Boleh ke Papa? Boleh ke? Boleh, tapi dengan satu syarat. Awak jangan nakal-nakal, jangan susah-susahkan kakak kat dalam tu. Dia Google, okey? Kakak ni garang. Mana ada. Tira sayang kakak lah. Tak menyusahkan ke? Tak ada lah. Okeylah Papa. Tidur seorang Papa jangan naik bilik pula apa? Itulah Mak. Orang kata pergi klinik tak nak. Kerja lagi siang sampai malam. Sakitnya Alung juga yang kena jaga. Alung juga yang kena ambil MC. Tak apalah, Long. Tak payah ambil MC. Mak ni tak nak susahkan korang pun. Kalau boleh Mak sakit pun, Mak tak nak bagi tahu. Entah si Abang Nazman ni. Bang, macam mana ni Mak kata Mak tak panggil saya pun? Apa salahnya awak tengok Mak kejap? Saya dari pagi tadi tengok Mak macam tak sihat je. Ni, awak pergi ambil cuti sehari 2, jaga Mak sampai betul-betul sembuh. Tak payah, Man. Tak payah. Tak payah pujuk-pujuk dia ni. Mak dah tahu sangat dah. Dia ni memang tak boleh diharap pun. Bila Alung cakap, Mak kata Alung mengungkit. Alung ni ikut hati Alung sendiri tau. Mak tengok anak kesayangan Mak tu. Tak ada pun nak balik rumah ni. Bukan mahal sangat pun tiket bas nak balik. Mak yang tak bagi dia balik. Dia tu kan belajar. Biarlah dia belajar. Mak tahulah sebab dia selalu telefon Mak. Habis? Bila dia nak balik? Nanti abang cuba tanya Kak Aziz. Makcik kena ambil semua ni ke, Cik? Ya, Makcik. Jika tidak, penyakit Makcik akan lambat sembuh. Kalau makcik ambil yang ni je boleh? Boleh, tapi ini untuk antibiotik saja. Ini untuk tahan sakit, tapi bukan untuk menyembuhkan. Berapa ya semua? RM30. Banyak pula ubat dia bagi. Man, ni duit ni tolong masukkan kat Luna. Mak rasa dia tak ada duit tu. Ni duit Mak ni. Simpanlah buat beli ubat. Tak apa, Mak dah bayar dah duit ubat pun. Alah, sakit Mak ni kan apa sangat. Esok baiklah tu. Luna tu kalau dia tak ada duit, nanti macam mana dia nak belanja, nak makan. Tak pun je ni. Man guna duit Man dulu Tak payah. Nanti Long tu tahu dia marah pula, Man. Nanti dia ungkit-ungkit Mak tak suka nak dengar. Tak apalah, berapa sangat je duit ni. Tak apa, Man. Tu duit tu masuk kat Luna, ya? Tak payah beritahu Long. Yalah.
Bang. Mas tak larat lah kita makan luar boleh tak? Bazir ya? Alah, bukan selalu pun. Lagipun Mas tak naklah Mak susah-susah masak untuk kita. Bolehlah. Habis Maria macam mana? Biarlah Mak jaga. Nanti kita lepas makan, kita ambil dia. Boleh? Yalah. Baiklah. Banyak kerja hari ni? Penatlah, penatlah. Nak saya bukakan pintu ke? Taklah. Terima kasih hantar saya sampai depan rumah. Tak, saya yang patut terima kasih awak. Banyak bantu saya. Tak adalah awak tu yang banyak tolong. Tak, awak bantu saya. Awak bantu saya anak saya juga. Apa? Kita dah sampai ke? Dah kan, kakak nak balik ni. Salam dia. Nanti kita jumpa kakak lagi boleh? Hai. Dah nak jumpa balik lagi dah. Mestilah kakak kan baik. Ya ke? Nak jumpa kita orang lagi. Nanti bapak saya telefon ya. Saya tunggu awak. Meh, pergi depan. Princess, pergi depan. Hai, mau balik? Ingatkan dah lupa dah nak balik rumah ni. Tu benda apa pula tu? Kau tahu tak? Aku macam suka sangat tengok dia orang tu happy. Sebenarnya kan, kau punca dia orang happy. Kau bagi sinar kehidupan baru dekat Huzai dengan anak dia. Tapi kalau kau tengok dia orang betul-betul kan, muka dia orang tu penuh dengan harapan. Harapan apa kau ni? Harapan atas kejujuran kau. Sejauh mana kau jujur dengan Huzai, dengan Mas Sarah. Taklah aku. Aku cuma selesa dengan dia orang. Lina, aku tak nak kau ulang kesilapan dulu tau. Dulu kau bagi harapan dekat Sin, lepas tu kau sendiri hancurkan. Sekarang ni Huzai, aku tak nak kau hancurkan harapan tu. Apa bang? Kau dapat gaji ke hari ni? Gaji lah. Ni duit OT bulan lepas baru dapat hari ni. Sayang, abang nak pinjam sikit duit boleh? Ni yang Mas tak suka tau. Duit abang gimana? Tak adalah, abang nak tukar lampu belakang motor tu dah terbakar. Lepas tu nak tukar minyak hitam semua benda. Banyak benda nak buat dengan motor tu. Lagipun untuk kegunaan awak juga. Nak hantar awak, nak ambil awak ke tempat kerja, nak pergi pasar. Mas pantang lah cakap pasal duit kat meja makan. Nak makan pun tak ada selera tau. Papa tengok Sin sekarang dah tambah yakin dengan apa yang Sin buat. Bagus. Tapi ini semua baru permulaan. Banyak lagi yang Sin kena belajar, Papa. Lagipun Papa yang banyak ajar Sin pasal bisnes ni. Walaupun Papa tahu sebenarnya ini bukan minat Sin. Sin, kadang-kadang kehidupan tu takkan sama dengan apa yang kita rancangkan. Sin kena faham. Semuanya adalah takdir. Saya faham, Papa. Sin janji Sin akan cuba yang terbaik. Wardah macam mana? Kenapa dengan Wardah? Yalah, dah bertahun kahwin. Papa pun anggap perkara tu belum rezeki aja. Wardah tu seorang perempuan yang baik, seorang isteri yang sangat patuh. Sin jangan sia-siakan dia. Nanti kita lunch sama-sama ya.
Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, Wada dekat kedai ni tengah tengok barang sikit dengan Umi. Sorry tak sebab Wada terlupa nak beritahu kat abang tadi. It's okay. Saya cuma nak tahu awak buat apa je. Saya pun minta maaf sebab biarkan awak terperuk dalam rumah tu. Tak apa, Wada faham. Wada tahu abang kerja penat-penat pun untuk siapa lagi, untuk family kita juga kan. Okeylah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kau? Sin? Time-time sekarang ni siapa lagi call? Abang je lah. Hari-hari call kan? Cakap sayang lah, itulah, inilah. Umi ni kenapa membebel ni? Alah, mana Umi tak membebel, Wada? Wada tu dah berapa tahun kahwin? Wada tahu tak? Sesebuah rumah tangga tu akan lebih berseri, lebih indah kalau ada anak. Anak tu penghubung, pengerat kasih sayang rumah tangga. Nak buat macam mana, Umi? Kalau belum rezeki. Dari dulu Umi dengar itu je lah ayatnya kan? Yelah, Umi juga yang ajar Wada. Umi cakap, kalau Allah nak bagi rezeki tu, dia akan bagi juga. Kalau tak ada tu maksudnya tak ada lah. Mana tahu benda ni sebenarnya Allah nak uji kesabaran Wada dengan Sin? Tak apalah kalau anggap tu rezeki. Tapi janganlah sampai Umi ni tutup mata. Umi teringin juga nak rasa dapat cucu sebelum Umi mati. Ingat tu. Umi nak beli yang mana? Nak beli ke? Umi dah tengok ni cantik. Tengok Wada kena belanja ke ni? Alah, Sin kan banyak duit. Kenapa ni? Sila nak kakak dah. Okey sayang. Kakak tu student. Dia belajar lagi. Kalau budak belajar ni selalunya dia ada assignment, dia ada perbincangan, dia ada kuliah, dia sibuk. Cakap betul kakak tak payah belajar. Sayang. Macam mana nak cakap Kakak susah payah tinggalkan kampung semata-mata pergi bandar pasal dia nak belajar. Takkan kita nak cakap macam itu dengan dia suruh dia berhenti. Bapak mesti tak sayang Sila kan? Apa dia cakap macam tu? Kakak sayang Sira. Kalau kakak tak sayang, dia tak ada nak jumpa kita. Dia selalu kan jumpa kita. Tapi selalu tu taklah bermaksud tiap-tiap hari nak jumpa kita. Kalau macam tu, Papa tak suka kakak lah. Kenapa Papa pula yang kena ni? Sebab Papa tak nak jumpa kakak. Nanti kita jumpa kakak sekejap boleh? Please. Boleh, please. Senyum. Please. 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 Bolehlah Papa, please. Sini. Please. Please. Sama je. Kakak! Hai. Buat apa ni? Kakak ni Papa. Tu Papa. Rindu Tak, bunga-bunga ni nak buat apa? Untuk kakak lah. Papa yang belikan. Bukan Sarah yang suruh beli ke? Papa malu. Awak ni. Kenapa awak datang sini ni? Saya kuliah kan? Itulah dia, tapi saya datang sama awak. Ada orang aja, so saya ingat memang awak tak boleh Syah. Telefon pun tak ada, macam mana? Nah, saya pakai telefon Sarina je. Tak penting pula telefon tu. Penting untuk saya. Boleh mesej, boleh call. Awak nak buat apa? Nak mesej saya, nak call saya? Sarah kalau dia nak cakap dengan awak kan, boleh dia telefon terus. Awak nak beli ke? Zai, awak tak payahlah nak beli phone ni, nanti saya tak pakai pun. Apa, ambil lah. Senang sikit kalau saya nak telefon awak. Betul tak? Ambil lah Lina. Saya ikhlas ni.
Betul. Kalau tak suka ini, ambil yang lain. Ada yang lain? Zal, saya kawan dengan awak bukan sebab duit ke, sebab telefon ni ke. Saya kawan dengan awak sebab awak jujur dengan saya. Lagipun takkanlah sebab phone je kita boleh rapat kan? Awak nak tahu kejujuran hati saya? Saya nak balik lah. Kau ni slow lah. Apalah salahnya kau ambil je telefon tu? Yang murah pun jadilah. Ni, kalau kau tak bagi aku pinjam telefon kau lepas ni, aku pakai public phone je. Tekut. Tak, bukan aku tak bagi pakai phone aku. Maksud aku, orang tu dah nak belikan kau telefon baru. Ambil je lah. Untuk kegunaan kau juga. Hei. Aku kawan dengan Huzai tu bukan sebab telefon tau. Aku sukakan si Sarah tu. Lagipun kau tahu kan macam mana aku rapat dengan Sarah tu? Ya ke? Bukan kau suka kat dia? Aku tanya ni. Aku takkan suka dia lah. Kau ni kan banyak bunyi lah. Kau pergi tidur. Nah, pergi tidur. Bang! Abang dengar tak tu? Tak dengar apa pun. Awak dengar apa? Wardah. Baguslah tu. Jadi opah lah awak lepas ni ya? Syukur, Alhamdulillah. Tak lama lagi kita dapat cucu lah, bang. Tapi awak diamkan dulu. Biar dia sendiri yang beritahu kita. Pak kata orang putih tu surprise. Sunrise. Surprise. Betul lah tu, surprise. Dah? Abang. Kenapa pucat je ni? Sejak bila pula pandai berhasil dengan abang? Dari rumah Umi lagi, abang perasan awak cerita menung je. Awak sakit ke? Ke Umi ada tanya awak apa-apa? Tak ada pun. Umi tak tanya. Tanya apa pun ada okey je lah. Habis tu kenapa muka macam tu je? Ke sebab perbadan abang? Oh, sikit. Tak adalah, mana ada. Oh, dah happy. Abang dah banyak berubah. Kenapa Abang berubah sebab awak. Kan abang dah janji abang takkan buat awak macam dulu lagi. Thank you. Thank you sangat. Apa handsome lah hari ni? Sarah suka tengok papa macam ni? Sukalah. Alah, hai. Tapi kakak Luna kata papa tak handsome pun. Taklah. Kakak Luna cakap hari tu papa handsome. Alah, you je. Mana ada? Bila dia cakap? Ada. Dia cakap hari tu dengan Sira. Oh, berahsia. Lagi apa dia cakap? Dia cakap dia suka tahu papa happy. Kalau Sira happy, papa pun happy kan? Papa, Sira dah tak nak panggil kakak lagi lah. Apa nak panggil dia? Nak panggil dia Mama, boleh? Sayang, kita tak tahu lagi kalau kakak Luna suka papa tau. Kalau buatnya dia tak suka, kita panggil macam tu, dia terus tak nak kawan kita. Macam mana? Papa cakapkanlah. Sarah cakap untuk papa, boleh? Yeay! Ayam bagus. Serena. Okey tak baju aku? Yang kau nak beria sangat ya, Sal? Pakai biasa-biasa dah lah. Yelah. Nanti Huzai tu bebel pula kat aku.
Kenapa kau nak kena jaga hati Huzai kalau kau tak suka dia? Siapa cakap aku suka kat dia? Cakap je lah yang kau suka kat dia, kan senang. Benda tu tak mungkin terjadi. Aku cuma rapat je dengan dia. Cuba bayangkan, dia betul-betul ada perasaan dengan kau. Lepas tu, last-last, dia tahu yang kau anggap dia sebagai kawan je. Baik kau cakap hari ni. Soal hati ni bukan boleh buat main. Nah, kau keluar dulu. Sikat rambut kau. Sablah aku nak sikat rambut aku. Pergi lurus. Ish, kau ni masuklah. Sibuklah. Sial. Kau tu jangan ambil lambat. Mana Luna ni? Aziz, kenapa jegat kat sini lagi? Kata mak yang nak cakap dengan Luna. Ni Aziz pelik ni ya. Aziz dah call Luna banyak kali tapi kawan serumah dia tak angkat pula. Macam ni, dia dekat dalam kuliah lah tu kot. Ayah, Aziz rasa tak sedar hati ya. Itulah benda yang paling ditakutkan sekali. Mengecewakan dan dikecewakan. Hati manusia ni kadang-kadang tak faham. Hati cakap lain, mulut cakap lain. Sampai bila nak simpan benda ni? Lama-lama akan terkubur juga. Awak tak ada hal langsung nak cakap pasal hal tu lagi. Kenapa? Cuba tengok anak saya tu. Dia jadi macam tu pasal awak, Luna. Saya jadi macam ni pun sebab awak juga sebenarnya. Tapi Uzai, saya ni kan muda lagi. Habis saya ni tua sangat tau awak. Tak, saya tak maksudkan macam tu pun. Saya tahu awak tak boleh nak lupakan arwah isteri awak, Elisa. Dan saya pun tak nak awak lupakan dia langsung sampai bila-bila. Saya sayangkan awak. Saya yakin awak boleh jaga Masira. Tak, apa yang awak nak sekarang ni? Saya tak akan lupakan dia sambil saya ceritakan awak. Saya nak awak. Untuk saya. Untuk Masira. Maya! 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 Mana Maya? Maya! 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 Hello? Abang Man? Maya! Ya Allah, macam mana ni bang? Aziz, cuba telefon Luna cepat. Aziz dah telefon dia banyak kali. Dia tak ada dengan kawan serumah dia tu. Dia keluar. Aku dah agak dah. Luna ni mesti lupa diri tau. Abang, macam mana ni? Mas, kita bawa bersabar. Kita dengar dulu apa cakap doktor. Aziz, kau telefon ni sampai dapat? Telefon Luna. Mak tengah sakit tu. Sedapnya.
Hello, Aziz. Sorry lah, saya tengah masak tadi. Luna? Dia tak ada, dia keluar. Okey. Awak ada batuk-batuk ke sebelum ni? Tapi batuk-batuk biasa je lah, doktor. Okey. Bila saya cek, ada jangkitan dekat paru-paru awak. Mungkin awak terdedah pada persekaran luar ataupun kurang minum dan ada faktor lain. Teruk sangat ke, doktor? Sebab saya ada batuk darah. Ini masalahnya. Bila awak tak dapatkan rawatan awal, komplikasi akan berlaku pada paru-paru awak. Habis tu macam mana, doktor? Awak mengidapi penyakit pneumonia tahap ketiga.